pembayar cukai ni lah yang banyak digunakan untuk membangunkan ekonomi kita lah. Okay, so firstly we look at the principles of good taxation. Prinsip-prinsip asas dia lah untuk sistem cukai yang bagus ni. Yang first, it must be neutral. Neutrality. Okay. So, neutrality holds that a good tax system should not affect the market choices made by taxpayer. So, the tax system should minimize discrimination in favor of or against any particular economic choice that is made. For instance, tax consideration should not be a determining factor for choosing to buy one product over another or to make a preferences of investing in one business over another. Maknanya, salah satu sistem yang bagus, sistem pencukai yang bagus tu, it must be neutral lah. Tak ada yang should minimize discrimination. Maknanya tak ada, maknanya sistem cukai cukai yang dikenakan kita tengok for every year kan. Government lah, Minister of Finance kita, dia akan bentangkan bajet. Jadi from the budget tu banyaklah yang akan dia akan polisi-polisi yang dikenakan mungkin akan efek dari segi tax kan. Jadi sistem tax yang digunakan tu dia must be neutral dia tak boleh for example terlampau for example nak menekan sangat for example for T20 contohnya. Dia tak boleh berat sebelah. Jadi maknanya dia tak boleh macam cenderung kepada mana-mana lah yang menguntungkan sebelah pihak sahaja. It must be neutral. Maknanya menguntungkan semua pihak. Rakyat lah. Kita lebih fokus kepada ni lah rakyat sebab teks ni dikenakan kepada rakyat. Okay, and then for efficiency. It is the notion that compliance costs and administrative costs should be minimized as much as possible. Compliance costs refer to the costs which are incurred by taxpayer when meeting their tax obligation over and above the payment of the tax itself. Compliance costs include, for example, tax consultant fee. Administrative costs are costs to be borne by the tax authority when dealing with the tax system. For instance, cost to collect tax. Jadi maknanya bila ada dalam tax system ni, it must be efficient lah. Efficient ni in terms sekali kita tengok dari segi administrative cost. Kita the government try to minimize sebanyak yang boleh lah dia punya tax admin Okay, contohnya kalau sebelum ni kita guna sistem yang lain lah sebelum kita gunakan SST kan. Kita tukar daripada sistem yang lama kepada sistem yang baru. Contohnya kat sini tujuan dia untuk cut cost, mengurangkan cost dari segi administration. Kita tak nak sangat terlampau banyak for example di segi birokrasi for example kan. Jadi kat situ sistem tax yang bagus it must be efficient. Sebab tu kita tengok sekarang ni kalau kita nak bayar tax pun kita kalau dulu guna manual kan. Dulu manual you have to fill up the form and then you submit to LHDN for example. Lepas tu daripada form tu nanti staff dekat LHDN akan check semua Jadi maknanya kat situ itu adalah sistem lama. Traditional punya method. Tapi sekarang ni kita guna e-filing. Kita dah boleh terus isi je form, kita boleh buat sendiri dah. Jadi kat situ dia memudahkan. Jadi maknanya sebagai orang rakyat biasalah, layman person, maknanya dia biasanya they have minimum knowledge lah about tax kan. Tapi kalau for example you have a knowledge about tax, maknanya you can di segi e-filing tu maknanya you boleh buat sendiri kan. Tapi untuk yang tak tahu, contohnya macam syarikat ke, dan ada juga certain individu yang dia tak reti lah nak isi kan, yang tu dia boleh upah kepada tax consultant. Kita ada ni kita ada tax consultant yang boleh bantulah untuk kita isi tadi dari segi macam mana sebelum kita submit tu, maknanya we get the advice from the inilah tax consultant. Okay. Jadi kalau kita nak tengok juga dari segi efficient ni, dari segi charge yang dikenakan juga dari segi tax yang dikenakan tu, maknanya for example before this we use GST kan, good and service tax. Bila kita cuba 5 tahun kan, 5 years kan, masa zaman Najib kan. Jadi kat situ it is a burden lah to the taxpayer kan. Sebab masa tu bila kita guna GST,
maknanya in term of implementation tu maknanya terlampau tinggi lah. Kan? Dia punya rate dia mungkin terlampau tinggi. Jadi membebankan rakyat dan maksudnya memberi rakyat mana tak boleh nak terima lah GST sebab tu bila ni tukar kepada pemerintahan yang baru, kita tukar kepada SST. SST ni maknanya dah lama dah, tapi SST ni dia bukannya semua peringkat tu kena bayar tax. Dia only sales ni dia more on manufacturer. Only manufacturer yang kena bayar tax. Sales and service. Kalau service pula dia more on perkhidmatan lah. Seolah syarikat tu ada perkhidmatan yang tertentu, dia kena bayar untuk tax, service tax. Jadi kalau kita compare juga kalau dari segi rate of tax ni, kalau kita compare to Indonesia for example, Indonesia dia punya tax dia lagi tinggi. Lagi banyaklah dia punya tax yang dikenakan kepada individual and also for business. Jadi kalau kita nak comparekan kat Malaysia ni, kita masih lagi consider okey lah kalau kita nak segi ni maksudnya lebih efisien lah kalau kita nak bandingkan dengan negara ni lah, Indonesia contohnya. Okay, and then we look at yang seterusnya C. Okay, certainty in order to put in a place a good tax system, tax rules should be clear and not arbitrary. For example, the amount that the taxpayer are bound to pay, time of payment should be clear to make it easier for the taxpayer to understand their obligation and responsibility. Maknanya ada kepastian bila kita nak kena bayar. Macam sekarang ni kita kena bayar tax tu bila, Aizat? Bulan berapa kita bayar tax? Bulan 3, bulan 4 macam tu lah. Bulan 4 lah sampai bulan 5 kan? Bulan 4 sampai bulan 5. Ada tempoh lah, maknanya we as a taxpayer, kita dah alert dah. Bulan 4 je dah kena get ready lah kan? Dah kena get ready dah untuk bayar tax sampai bulan 5. Maknanya kat situ ada ni lah, ada sistem lah. Maknanya bukannya sebarangan je sepanjang tahun boleh bayar tax. Tak ada dia ada dia punya jangka masa dia when we have to pay for the tax. Okay, and then effectiveness. Okay, the tax system should be able to generate the amount of revenue needed by the government to be effective. For instance, a good tax system should be considered collectability and enforceability issues. In term of enforceability ni, and also collectability. Maknanya in term of ni lah, the obligation of the payment, maknanya as a taxpayer, they must have an awareness lah. Sebab tu in term of enforcement for example kan. Sebab tu bila kita bekerja, maknanya we have to pay for tax. Maknanya setiap employee they have to pay for tax. Okay, Aizat berapa Aizat gaji yang kena bayar tax? Minimum salary. Tahu tak berapa gaji minima? Dia 24,000. 24,000 keseluruhan. Kalau gaji bulanan agak-agak berapa? Dalam 3. Dalam 2,000 lah, 2,000 lebih. Dalam 3,000 lebih lah macam tu kan. Baru kena bayar tax lah. Kalau bawah daripada tu dia tak perlu bayar tax jadi maknanya kat situ di segi enforcement lah kita nampak ada di segi penguatkuasaan kat situ lah. Maknanya kerajaan buat untuk pastikan taxpayer ni dia bayar cukai. Sebab kalau kita tengok kalau di segi macam employer kalau ada employment system lah, kalau penggajian tu maknanya semua kena bayar kan untuk tax. Tapi kalau kita tengok in term of for example sole proprietor contoh. Kalau sole proprietor ni macam peniaga-peniaga tunggal yang berniaga pasar malam kan. Contoh yang tu maknanya in term of tax, untuk bayar tax tu maknanya ramai yang tak bayar lah kan. Sebab kita ada macam tax evasion, orang yang mengelak untuk bayar cukai kan. Situ berlaku kat situ. Jadi maknanya apa tindakan from the government lah, LHDN ni untuk atasi masalah ni. Macam mana how they want to identify lah siapa yang bayar, siapa tak bayar cukai kan. Jadi kita nak pastikan each of the individuals yang maknanya yang layak untuk bayar, maknanya they have to pay lah for tax. Jadi mana kat situ kita boleh tengok dari segi effectiveness. Sejauh mana peranan yang dimainkan oleh LHDN. Yang ni pun banyak yang jadi isu jugalah yang boleh kita bincangkan di segi tax.
Okay, and then simplicity. The tax system should be simple to understand so that the taxpayer may find it convenient to discharge their responsibility. Maknanya mudah nak faham lah. Contohnya e-filing kalau you tak ada apa, macam Aizat buat sendiri ke macam mana Aizat? Untuk bayar tu, untuk isi e-filing. Buat sendiri. Tapi yang EA tu daripada HR. EA Yelah dekat itu awak dengan masalah. Tapi maknanya bila tengok form tu boleh faham kan, dia ada apa penerangan, ada notes kan? Ada. Masukkan Ada. jumlah je Jadi lah. Masukkan jumlah dia je. okey. Jadi maknanya kat situ maknanya dia memudahkan lah in term of simplicity tu maknanya easy to understand. Kita boleh buat sendirilah. Ada sistem maknanya kita boleh buat sendiri. Okay, and then objective of taxation. Why the government want to collect tax? Okay, so objective, the first one, to generate income to encourage economic growth for the development and welfare program of a of a nation such as school, hospital. Contohlah. Jadi maknanya kat sini, bila kita bayar tax, it will for the economic growth lah. Jadi maknanya duit yang kita bayar tu kan, kita tak dapat in return kan. Kita macam contoh kita buat investment ke, bila kita buat investment, kita dapat pulangan kan. Tapi kita tak boleh kita bayar, setiap tahun kita bayar tax. Tapi apa pulangan yang kita dapat? So pulangan yang kita dapat in return maknanya we will get the welfare lah, maknanya kebajikan. Contohnya untuk school, buat sekolah, buat jalan raya, hospital dan sebagainya lah. Maknanya untuk keseluruhan maknanya rakyat akan dapat benefit from the duit tax tadi Okay. Yang keduanya, regulating the distribution of income and wealth to maintain economic equality by imposing tax on the rich or income earners and redistributing to wealth by means of improving the economic condition of the masses. Maknanya kat sini, pengagihan semula pendapatan. Maknanya tidak berlaku lah, maknanya jurang ataupun gap yang besar antara the rich and the poor kan. Maknanya orang kaya ni konsep dia bayar sikit daripada pendapatan dia kepada kerajaan dan daripada duit tu diagihkan untuk orang-orang yang kurang berkemampuan. Itu konsep dia distribution of income and wealth to maintain economic equality. Nak pastikan ada kesamaan lah. Jadi maknanya tak ada terlampau jurang yang terlalu besar antara orang kaya dengan orang miskin. Sebab kalau kita tengok dekat Malaysia, sekarang ni mungkin dah tukar istilah kan. Macam sebelum ni kita guna T20, M40, B40 kan. Tapi sekarang ni dia guna yang barunya? Tahu tak untuk menggantikan T20? Kita masih guna T20 ke? Ada tak? Kita masih guna tu ke? Dia kan kita ada T20, M40, B40 kan? Madani kan? Golongan miskin bandar. Untuk golongan miskin bandar tu memang ada lah. Maksudnya dia ada yang baru punya. Dia menggantikan T20 tu, dia dah gantikan apa dia tak guna T20 dah. Untuk mengkelaskan. Maknanya level antara rakyat kan. Macam contoh kalau macam T20, kita ambil tu je lah, kita ambil T20 contoh Jadi maknanya kat situ, bila T20 dia kena bayar tax. Okay, M40 pun dia bayar tax juga kan. Tapi maknanya mungkin in term of jumlah dia lah, berapa dia bayar tu mungkin kurang lah. Tapi kalau B40 dia tak perlu bayar tax kan. Jadi maknanya bila daripada T20 ni dia bayar tax, maknanya benefit tu akan dapat kepada semua termasuk juga kepada B40. Jadi kat situ kita boleh tengok jurang antara yang kaya yang miskin tu dia jadi kurang lah. Tapi kalau kita tengok contoh negara lain lah, kalau kita tengok Indonesia kan. Indonesia tu dia memang jurang dia sangat besar Kalau ke Indonesia tu kita tengok, kalau kaya tu dia terlampau kaya. Kalau miskin dia terlampau miskin. Sedangkan teks yang dikenakan tu sebenarnya sangat tinggi kalau kita tengok dekat Indonesia kan. Jadi kat situ tak ada kita nampak gap sangat besar lah. Maknanya kalau Malaysia ni kita tengok dia lebih efisien, lebih efektif.
Maknanya ada berlaku pengagihan pendapatan, maknanya kita dapat merapatkan jurang lah antara orang kaya dengan orang miskin. Okey, yang seterusnya to encourage the production and distribution of basic need such as flour, rice, sugar, to encourage the production, maknanya untuk keperluan asas. Untuk keperluan asas sekarang ni pun banyak juga yang kerajaan bagi program-program kan untuk membantu kan. Yang tu pun sebenarnya banyak juga. Bila kita sebut pendapatan government punya pendapatan, sebenarnya itu bukan daripada government itu sebenarnya comes from kita punya citizen lah, daripada rakyat juga sebenarnya. Duit tu sebenarnya adalah duit rakyat, bukan duit government Tugas government ni cuma manage sahaja. Itu tugas government sebenarnya. Sebab tu kita jangan rasa bila contoh dia bagi duit sekarang ni kan banyak kerajaan bagi insentif kan. Contohnya apa dia yang baru? Kerajaan bagi insentif kepada rakyat. Bantuan SARA. Bantuan SARA contohnya kan. Mungkin kita tak termasuklah dalam golongan yang terima tu. Tapi maknanya bila orang yang terima tu, maknanya kat situ sangat membantulah. Sangat membantu memenuhi keperluan asas kepada masyarakat. Dan duit tu sebenarnya banyak datang daripada duit pembayar cukai. Dan bukannya datang daripada duit kerajaan sebenarnya. Duit kerajaan tu datangnya daripada rakyat. Daripada tax. More than 60% income comes from tax. Okay, and then regulating specific undesirable activities. Contohnya smoking. Ini contohnya smoking gambling. Jadi kita tengok contoh bila untuk aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral sangatlah. Contoh ataupun kan untuk produk barang-barangan yang contohnya macam rokok. Contoh kan, rokok yang beralkohol, ada sebagainya lah. Yang tu dikenakan teks yang tinggi contoh. Kat situ maknanya kerajaan nak mengurangkan aktiviti-aktiviti yang kurang bermanfaat ni lah. Jadi maknanya itu antara kita yang boleh buat adalah kita kenakan teks yang tinggi untuk produk-produk yang tertentu. Okey. Lepas tu discourage import and protect the national industry. Ni pun ada juga yang contoh macam tarif. Itu kalau macam Amerika kan, US kan. US dia kenakan tarif yang tinggi untuk barang-barang yang diimport daripada luar negara. So apa dia punya purpose dia? To protect national industry lah. Dia nak protect sebenarnya dia punya national industry dia lah. Kan? Sebab dia banyak menggunakan barang-barang import. Jadi bila dikenakan cukai yang tinggi, maknanya dia kurang pergantungan kepada import dan dia dapat membantu national industries. Okay. Seterusnya we look at direct and indirect tax. Okay, so our tax can be divided into two. Firstly, direct tax and second one is indirect. Direct tax ni adalah direct tax that a person or organisation pay directly to the entity that impose it. Maknanya kita bayar direct kepada the authority for example income tax. Income tax tu kalau kita kerja lah pendapatan kita dapat tu kita bayar terus kepada LHDN kita akan isi e-filing. Okay, real property tax. Contoh we have a property we also have to pay tax lah. Kalau you all ada cukai lah, ada hartanah dan sebagainya, kita kena bayar tax. Personal property tax, tax on asset, all of which are paid by an individual directly to the government. Contohnya income tax, real property gain tax, stamp duty, petroleum income tax, offshore business activity in Labuan. Semua tu adalah contoh direct tax. Okay, and then indirect tax is the tax levied on the consumption of goods and services. Ni adalah cukai yang di-collect secara tidak langsung. Okay, for example, sales tax. Sales tax ni dia impose on the manufacturing sector. Okay, jadi maknanya manufacturer ni they have to pay untuk sales tax lah. Jadi kalau sales tax tu for example 6%, dia ada rate dia lah 6 to 10%. Jadi kalau untuk sales tax ni, jadi maknanya kita as an individual customer, kita tak perlu bayar tax tu lah. Manufacturer yang akan bayar tax tu. Jadi mungkin dia akan up dari segi harga lah kan. Kita bayar secara tak langsung macam tu lah. Tapi maknanya kat sini itu hanya melibatkan manufacturer sahaja.
Okay, custom duty. Duty custom ni biasanya untuk barang-barang yang diimport lah, yang bawa masuk ke Malaysia. Okay, service tax. Service tax ni contohnya apa dia? Apa contoh service tax? Kalau kita pergi kat kedai makan ada service tax sekali. Okay. Contoh kita pergi makan kat kedai-kedai yang ni lah. Contoh kalau sebelum ni kita pergi makan KFC sebelum ni lah, sebelum boycott kan. Okay, ada service tax lah kena bayar kan. Contoh 6%. Maknanya yang tu kita bukan dia bayar terus kepada LHDN. Kita bayar kepada kedai tu. Jadi kedai tu yang kena bayar kepada LHDN. So maknanya kita we have to pay it indirectly. Okay, excise duty ni adalah duty excise. Duty excise ni dia dikenakan ke atas barangan local and also import. Jadi adalah certain type of product that we have to pay for excise duty. Okay, and then we look at accruing in. Next. Accruing in or derive from. The word of accruing or derive are considered to have the same meaning. The expression accruing or derive from will determine the taxability of each source of income. Income will be subject to Malaysian tax if the source of income is in Malaysia or the source of income is located in Malaysia. Okay, apa maksud accruing or derive? Okay, accruing ni maknanya each of the source of income yang maksudnya yang kita consider sebagai pendapatan tu datangnya daripada Malaysia maknanya itu semua akan dikenakan cukai. Itu maksud dia. Accruing or derive. That's why we have to identify lah sama ada that income is come from Malaysia or not. Kita akan identify. Okay, so income ni datang duit tu. Contoh we receive money contoh kan. So duit tu kita dapat tu daripada Malaysia ke ataupun daripada luar negara. So we have to identify it. So kalau dia accruing or derive from Malaysia, so that's mean the sources come from Malaysia, mana kita kena bayar. Kalau foreign pula, foreign source of income would not be subject or charged to Malaysian tax unless that the foreign income has been remitted to Malaysia and received by a resident individual. Itu kalau untuk foreign lah sebelum ni but effectively after 2004, the remittance basis is no longer applicable except for resident company engaged in the business of banking, insurance, sea or air transport charge on income in respect of an offshore company. Okay. Itu beza dia lah antara sources yang datang daripada Malaysia ataupun daripada luar Malaysia. So kenapa kita perlu identify? Because all the sources that come from Malaysia, semua sumber pendapatan yang kita terima tu semua kena bayar cukai. Sebab itu kita kena identify dulu. Income tu datang daripada Malaysia ataupun daripada luar. Okay, now we look at next untuk year of assessment. Amirah, next. Okay, year of assessment refer to the year in which tax is assessed. Year of assessment ni maksudnya tahun asas, tahun taksiran lah. Kalau kita belajar tax ni kita biasa dengar dia punya terms tu tahun taksiran. Tahun taksiran tu means the year in which tax is assessed. Tahun di mana cukai itu dinilai, ditaksirkan, dikira. So effectively from 1st January 2000, Malaysia is implemented the current year assessment. Kita sekarang kita gunakan sistem taksiran semasa, current year assessment. For example, okay, income that we receive starting from 1st January until 31st December 2022, maknanya chargeable to income tax for relevant year of assessment, year assessment 2022. Faham Maknanya setiap tahun tu maknanya kita akan kira based on 1st January until 31st December. Ikut tahun tu lah. Kalau tahun 2025, dia akan ditaksirkan tahun 2025. Kalau 2024, dia akan ditaksir tahun 2024. Maknanya starting from 1st January until 31st December. Maknanya 365 hari ataupun setahun. Okay, so next. Basis year. Basis year ni maksudnya tahun asas. Tadi taksiran tahun taksiran tapi sekarang ni basis year maknanya tahun asas.
Okay, so basis year refer to the year in which income is derived or received. Tahun asas ni maknanya tahun yang kita mengambil kira bila pendapatan itu kita terima. Okay. Corporate body might adopt calendar year or accounting year in the case of business for the basis year. Others will adopt calendar year for the basis year. Dia maksud dia kan macam ni Kalau untuk biasanya kalau individu, kita akan guna calendar year. Apa maksud calendar year? Ikut kalender lah. Ikut kalender maksudnya kita akan start kira daripada 1 Januari, 1 January until 31st December. Itu kita sebut sebagai calendar year. Okay, but for corporate body, contoh organisation ke syarikat ke, dia boleh guna dua, sama ada dia nak guna calendar year ataupun accounting year. Accounting year ni apa maksudnya? Accounting year ni, it depends when the business start. Start dia business lah. Contoh, syarikat A company A ni, company A dia start dia operation from 1st April, for example. 1st April 2000, for example. Okay, jadi accounting year dia akan berakhir pada, kalau dia start 1st April, dia akan berakhir pada bila? 31st March. 31st March. 31st March dia akan berakhir pada 31st March. Jadi mana itu kita sebut sebagai accounting year lah. Jadi it depends on the company sama ada dia nak start business dia April ke, Mei ke, Julai ke. Ada tak semestinya start from 1st April. Dia berbeza dengan calendar year lah. Kalau calendar year dia mesti start from 1st January until 31st December. Tapi kalau accounting year, it depends when the company start their business. Jadi maknanya kalau corporate body ataupun company dia boleh guna dua-dua. Sama ada dia nak start business dia from 1st January ataupun dia nak guna ni lah accounting year lah. Itu beza Okay, for example, Amira worked as a chef in a famous restaurant in Kuala Lumpur from 1st January 2025 to 31st December 2025. His total income received for the year 2025 amounted to 50,000. So the income received during the period is taxable in year 2025. Jadi senang kan? Kalau mula 1st January, akhir 31 December. So tahun tu 2025 maknanya dia kira sebagai tahun asas lah untuk 2025. Okay, example 2. Megas yang Berhad closes its account on 31st March each year. For the year of assessment to 2025, the basis period of the company is based on the company accounting period from 1st April 2024 to 31st March 2025. Itu kalau dia guna apa tadi? Accounting year. Kalau accounting year tu dia berbeza lah dengan calendar year. Okay. So next kita tengok classes of taxable income. Okay, income can be categorized under section 4 and section 4A. Ni capital letter lah. Section 4A as follows. So under section 4, kita ada section 4A. Classes of income dia apa? Ni section ni maknanya dia menentukan ni lah. Income tadi tu contohnya section 4A ni gain of profit from a business. Semua keuntungan daripada perniagaan kita akan refer kepada section 4A. Gain of profit from employment kita akan refer kepada section 4B. Dividend, interest or discount section 4C. Rent, royalty or premium section 4D. Pension, annuity or periodical payment not falling under any of the foregoing paragraph section 4E. Section 4F, gain or profit not falling under any of the foregoing paragraph. Maknanya kalau section 4F ni, dia tak termasuk yang A sampai E lah. Selain daripada A sampai E tu, dia akan masuk section 4F. Okay. Seterusnya, section 4 capital A. Special classes of income of a non-resident which is derived from Malaysia. Ini untuk non-resident apa dia non-resident? Maknanya orang tu bukannya resident di Malaysia lah. Maknanya mungkin orang luar lah. Yang tidak bermastautin di Malaysia. Okay. Amount paid in consideration of service rendered by the person or his employee in connection
which the use of property or rights belonging to or the installation of or operation of any plant, machinery or other apparatus purchased from such person. Jadi untuk biasanya macam ni dia ada satu tax ni kalau budak accounting dia akan belajar lah, kita sebut sebagai withholding tax. Withholding tax ni biasanya biasanya macam ada kontrak antara resident orang Malaysia, company tu beroperasi di Malaysia dengan company ataupun orang yang berada di luar Malaysia. Contohnya A ni Malaysia punya resident, B ni daripada Indonesia contoh. Jadi A akan gunakan buat kontrak dengan B daripada Indonesia. So bila B ni dia buat sesuatu kontrak di Malaysia, dia akan bayar A akan bayar duit kepada B kan. Jadi mana kat situ dia akan kena bayar certain tax lah yang kita akan panggil sebagai withholding tax. Maknanya B akan dapat duit selepas A bayar 10% daripada amount yang dia akan bayar kepada B tadi kepada LHDN. Itu kita sebut sebagai withholding tax. Jadi contohnya kat sini dia akan masuk bawah section 4 capital A. Untuk semua amount ataupun service rendered by a person or his employee in connection with the use of property. Maknanya kita beli ataupun kita gunakan property ni lah daripada non-resident tadi. Okey, yang keduanya untuk amount paid in consideration of technical advice. Ni kalau untuk khidmat nasihat, kita tak ada kepakaran contohnya kan. Untuk sesuatu projek. Jadi kita ambil khidmat daripada luar. Contohnya kita ambil daripada technical advice from Japan ataupun Korea contoh. Jadi kita akan buat bayaran jadi itu bawah technical advice. Kalau yang atas tadi dia bawah property kan. Section 4 capital A 1 dan 2 kalau yang 2 ni untuk technical advice ataupun untuk rent. Kita ada buat sewaan lah. Sewaan ataupun kita ambil kenderaan daripada luar negara ke yang kita tak ada kepakaran ataupun contoh kita beli kita gunakan property ataupun movable property daripada non-resident. Yang ni pun kita kena bayar juga pendapatan yang diterima tu dikira juga sebagai part of income that we have to pay for tax. Okay, next. Okay, charging section for different sources of income. Ni section yang lebih ni lah. Untuk section 4A, biasanya untuk business. 4B yang tadi tu lah untuk employment. 4C dividend, interest and discount. 4D rental. Rental income ni sewaan lah. Kalau kita ada sewa rumah, sewakan rumah ke, yang tu masuk bawah rental. Lepas tu royalty, premium. Royalty ni nanti kita akan discuss lebih lanjut. Royalty kita dapat, kita buat buku contoh. So kita dapat royalty. Itu pun kira sebagai income juga. Pension pun part of income. Alimony, annuity ni bayaran berkala yang kita dapat lah. Contohnya kita dapat kita dapat lump sum payment from the termination of contract contohnya. Yang tu pun akan dikira sebagai ni juga income Okay. Itu bawah section 4F. Okay, and then we look at next chargeable person. Chargeable person ni Income Tax Act define person to include the following: company, body of person, corporation, sole. Ni termasuk person semualah yang dikata sebagai person termasuk syarikat, individu ataupun kelab, persatuan. Semua kena bayar untuk ni lah tax. Dikatakan sebagai person, orang yang kena bayar tax, orang yang akan dicas sebagai ni lah taxpayer. Okay, so we look at section 2 of the income tax. Define Malaysia as the territories of the Federation of Malaysia, the territorial water of Malaysia and the seabed and subsoil of the territorial water of Malaysia and the seabed and subsoil the such area which has been or may hereafter be designated under the law of Malaysia as an area over which Malaysia has sovereign right for the purpose of exploring and exploiting the natural resources, whether living or non-living. Malaysia would include East Malaysia, Peninsular Malaysia and other area in which Malaysia has the sovereign right. Maknanya kat sini, apa dikatakan sebagai Malaysia,
semua sumber alam yang kita ada, maknanya meliputi udara, udara lagi apa, daratan, dan apa, kalau laut bawah tu panggil apa? Lautan udara, daratan dan lautan lah. Semua tu dikira sebagai semua sources yang kita dapat duit daripada, tak kira daripada udara ke, ni semua tu semua kawasan yang dianggap sebagai Malaysia dan tertakluk kepada undang-undang Malaysia dan kena ikut kita kena, maknanya kita tertakluk untuk maknanya sebagai taxpayer lah. Maknanya dia definekan semua tu sebagai Federation of Malaysia. Kawasan-kawasan yang termasuk sebagai Federation of Malaysia. Maksudnya udara, daratan dan lautan. Okey. Maknanya semua sources of income yang kita dapat. Maknanya dikira sebagai income comes from Federation of Malaysia. Okay, next kita tengok receive in Malaysia from outside Malaysia. The term receive is not defined in the Income Tax Act. Receive is generally known as come into possession. The Income Tax Act extends its territorial scope to include foreign source of income that is received in Malaysia from outside Malaysia. Maknanya kita dapat income yang datang daripada luar Malaysia lah. Contohnya duit daripada Jepun, duit tu dibawa masuk ke Malaysia. Itu dikatakan inilah receive in Malaysia from outside. So we have to identify sama ada income tu tak mana kita dapat receive from Malaysia ataupun comes from outside Malaysia. Okay, next. Ini dah last lah. Last ni kita tengok tax rate. Kadar cukai So for our tax rate, we can divide into two, the scale rate and flat rate. Okay, scale rate is applicable to resident individual and cooperative society and club where income is taxed at progressive rate. Okay, the current scale rate is from 0% until 28%. Scale rate ni maknanya kadar dia ada kadar yang progresif. Kalau progresif tu maknanya ada turun naik. Jadi kalau mungkin dia boleh 22%, dia boleh jadi 23%, dia boleh jadi 24%. Jadi macam sekarang ni kalau company contoh kan, company adalah berapa tu 24%. Contoh jadi maknanya ada turun naik lah. Maknanya it depends on bila apa, contohnya bajet. Dan pembentangan bajet biasanya dia akan bagi tahu. Kalau ada perubahan mungkin kerajaan nak turunkan cukai. Dia turunlah. Kalau sekarang ni contohnya 24%, maknanya next year mungkin dia boleh buat kepada 23 contoh. Ataupun dia boleh naikkan from 24 to 25%. Maknanya maksimum adalah 28%. Itu kita sebut sebagai scale rate. Maknanya dia punya rate tu adalah progressive rate Ada turun dan naik. Okay, flat rate. Flat rate ni applicable to specific category of taxpayer such as non-resident individual, company, trust body. Untuk non-resident, dia kadarnya adalah tetap. Dia ni biasanya kita guna untuk kalau apa, property lah. Kalau property biasanya, kalau dia akan melibatkan juga untuk non-resident kan. Non-resident contoh dia beli rumah kat Malaysia ke kan. Yang tu dia punya rate dia memang tetap. For example, maybe 30% dia kena bayar kan. Dia berbeza kalau kita untuk resident Kalau resident tu memang dia punya adalah progresif. Maksimum adalah 28% Okay. So, kita habis kepada rate. Habis dah untuk ni chapter 1. So far any question? Ada tak soalan nak tanya? Amirah ada? Tak ada, Doktor. Tak ada Apa tak ada doktor? Jadi okay, habis dah untuk apa chapter 1 tak ada banyak sangat lah. Jadi nanti saya akan bagi soalan tutorial lah. Nanti saya masukkan dalam grup untuk tutorial. Jadi maknanya nanti tutorial sebab orangnya tak ramai, kita individu lah kan. Jadi kita akan buat individu. Jadi nanti mungkin masa kelas kita ada ni kita akan bincang lah untuk tutorial juga sebab kita ada 3 jam kan. Jadi 3 jam tu kita akan buat 2 lecture and also for tutorial. So maknanya next week, bukan next week, hari Khamis ni dah tu ni hari Khamis kita kelas kan. Hari Khamis kita nak buat kelas pukul 9.
9 sampai 10, 11, 9 ke 10? 9 kan? Doktor nak tanya ni. Ha. Kalau hari Khamis tu dalam belah petang doktor ada masa free ke? Atau doktor ada kelas? Boleh, tapi Aizat okey tak? Aizat prefer, Okey. Aizat dia kena minta cuti. Petang okey. Sebab Aizat okey sebab macam petang. ni doktor, hari Khamis tu kita orang kebetulan ada kelas pukul 6 juga. Oh, jadi nak ni kan lah, maksudnya sekali lah ya. Doktor. Kalau boleh buat sebelum pukul 6 You tu tak apalah. Ya doktor? Pukul 6 tu kelas online ke kelas bersemuka? Bersemuka juga. Oh, untuk subjek lain diorang buat bersemuka ke diorang buat ni online? Ada, untuk saya ada 3 kelas SEM ni doktor. Betul. So kalau termasuk doktor buat face to face, ada 2 kelas lah yang face to face. Satu kelas lah kelas online. Oh ya ke? Yang face to face tu dia buat visit lah Biasanya mix juga doktor. Mix juga. Yelah kita tu lah tengok ni lah kan. Depends. Saya pun buat ni juga. Kalau teori tu saya rasa tak apa lagi kot kalau kita buat online kan. Tapi kalau ada calculation tu saya prefer jugalah untuk bersemuka sebab senang sikit nak terangkan dia kan. Kalau online ni dia, kalau teori tu okey lah. So nak mula pukul berapa? Pukul 2? 2 sampai 3, 3, 4, 4, 5. Boleh lah pukul 2 Boleh doktor. Okey. So nanti saya beritahu dia buat kelas kat mana Okey. Baik doktor. Okey. So itu je lah untuk hari ni. Minta maaf lah terpaksa Amirah tolong jaga slide. Sebab saya punya problem. Lepas tu saya fikir takkan saya nak tangguh kelas lagi kan. Sebab ni minggu lepas dah tangguh dah. Jadi tak apalah. Alhamdulillah lah kita dapat juga habiskan kelas kita malam ni. Terima kasih pada Aizat, pada Amirah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi lah hari Khamis nanti Doktor. Ya. Untuk kelas doktor ada pakai Google Classroom ke doktor? Oh tak ada. So doktor bagi semua dalam grup je lah? Saya akan bagi dalam grup. Nota-nota saya bagi dalam grup je. Untuk kelas doktor ni ada pakai buku ke doktor? Tak, nota saya akan bagi. Okey. Baik doktor. Okey. So, ni Aizat tak ada apa-apa Tak ada doktor. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih Okey, so we close lah our class with Sasmiti Farah Isra wal As. Okey, terima kasih semua. Terima kasih doktor. Okey, Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi doktor. Sama. Kak. Ya. Alamak. Terlock out pula.